Dan dijatuhkan hukuman bukan buang kat pulau macam Raja Sultan Abdullah Perak buat di Pulau Sisal, gitulah. No, dia jauh. Bukan kat pulau. Dia tanya Tok Guru nak pergi kat mana? Macam berehat lah. Tu kata kat Mekah lah. Kat Mekah, nak orang kampung pergi jumpa. Eloklah kat Mekah. Okey, tak apa Tok Guru, pergi kat Mekah, pergi. Kita endorse, kita buat keputusan. Istilah nak suruh, nak jaga. Dia nak jaga. Nak jaga Tok Guru, nak jaga orang putih. Nak jaga orang putih, buang negeri. Orang putih tak puas hati. Kemudian mesyuarat kerajaan negeri Terengganu, Datuk Amar Haji Ngah. Kan? Datuk Amar kata, tuanku, dah nak Tok Guru duduk kat sana nak makan apa? Kat Mekah nanti, bagi allowance. RM30 sebulan. Selama hidup. Naik RM50, naik 100. Allowance dia naikkan. Ada allowance. Mana ada orang buang negeri bagi allowance? Ada. Tak ada. Buang negeri bagi allowance? Tak ada. Ini menunjukkan Tuanku Sultan, tak boleh kita katakan tegar mak Tuanku bersekongkol dengan British. Tak boleh, hayat tu tak boleh, selama-lama tak boleh. Tak boleh macam tu. Sebab Tuanku, dia cuba nak cari pendekatan win-win situation. Jadi nak ni pun nak jaga, ni nak jaga. Datuk Amar pun begitu. Ada kata Datuk Amar ni, kalau bahasa mudah, tak pakar. Tak boleh gitu. Sebab Datuk Amar ni pun takbir pun dia cuba nak menjaga masalah am. Masalah am yang lebih besar daripada hak ni. Jadi diatur. Jadi pergerakan ke Mekah itu, tapi yang seronoknya ada seorang Terengganu jugalah. Dia kata, kenapa kerajaan tak pelihara kubur Abdul Rahman Limbung kat Telemong. Dia tak tahu Abdul Rahman Limbung mati kat Mekah, dia tak tahu. Dia ingat ada kat Telemong, kat kubur kat Masjid Kuala Telemong lah. Padahal yang bercakap tu bukan barang orang juga, saya tak sebut nama lah. Saya kata dia ni tahu tak Abdul Rahman Limbung tu kat Mekah. Dah kat Mekah pula, kubur kat mana? Kat Maklah. Maklah pula bukan macam kubur pak kita. Kubur tempat kita ni